Malaysia sekarang pukul 12.30 hari. Aku sampai tadi pukul 11.30. Asia pukul 7.30 pagi flight pukul 11. Macam itu tadi sampai dekat airport. Aku tinggalkan bag dekat airport. 10 kilo punya bag satu hari 80,000. Aku beli SIM card Telkomsel 21 gig RM250,000 lah, equal to about RM60 kot. So sekarang ni aku nak pergi makan tengah hari. Aku dah sampai. Mana ni? Okay, Grab sudah sampai. Kita nak pergi makan ke dekat Bali. Nasi Tempong Indra Surprise. Okay, ini menu yang ada. Aku rasa aku nak order nasi tempong burung dara kot. Oh, tapi ada bebek. Itu ada bebek lah. Hari ni kita all about bebek. Okay, air es jeruk lah. Let's go. Okay, ni es jeruk. Nasi tempong burung dara. Dia punya kepala pun ada lagi ni. Tak tahu aku hijau ni. Okay, next try. Aku tak ambil bebek, nak jadi ambil bebek sebab nanti kalau aku datang nanti nak makan bebek sekali. Jadi kita makan burung dara dulu. Let's go. Sesama kedai dekat luar. Dekat je pada airport, 10 minit. Okay, let's go. Okay, dah habis geng. Rupanya yang ini adalah labu air. Ayam dia sedap padu, sambal dia dengan limau nipis sangat padu. Aku rating dia 8/10. Lepas tu ada hiburan karyawan kat sini. Tengah chill-chill tunggu kawan aku sekejap. Sambal boleh. Aku order es jeruk lagi nak lepak. Let's go. Alright, sekarang ni aku berjalan kaki ke Kuta Beach dari apa namanya tu, tempat aku makan tadi, apa, Indra Tempong. Okay, sebenarnya aku datang Bali ni sebab ni adalah transit untuk aku pergi ke Papua. Malam ni flight aku ke Sorong dalam 3 jam lah daripada Bali. Daripada Malaysia tak ada direct flight ke Sorong. So pergi pada Bali, kawan aku akan menyusul lagi beberapa jam. So sekarang ni aku just chill nak tengok apa ada kat sini. Basically just lepak-lepak je lah kat pantai tu. Tiket one way mahal lah, kita boleh last minute lah. One way ke Bali 400 lebih. Lepas tu ke Sorong, Bali ke Sorong aku rasa 300 kot, 300 something lah tu. Okay, lepas ni aku akan makan dengan kawan aku dekat Buk Rimah, makan bebek, nasi bebek. So tadi nasi burung dara, sedap. Aku suka dia punya rencah ayam goreng dia tu. Sambal dia pun padu dengan perahan limau nipis. And jalan sini ni jalan dia about 2 km tu Kuta Beach. Aku saja nak jalan-jalan isi masa lapang, malas naik Gojek. Nak boleh tengok kat sekeliling ni jual apa ni, tengok. Oh, the ice. Aku tadi order es jeruk satu lagi. Sebab kan masa aku first start makan sambal tu, tak sampai separuh aku dah habiskan satu cawan. Tapi lepas tu macam get used to it, dah tak rasa sangat pedas tu lah. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Sekarang tengah melepak dekat pantai Kuta. Tadi pergi massage sekejap, 1 jam. Tunggu member datang, member on the way lagi few minutes. Tengok orang surfing. Teringat dulu first time aku surfing dekat sini lah. It was almost like 15 years ago. 2010 I came here for the first time. Aku surfing kat sini, belajar ini best lah. Tapi macam sekarang terik, macam tak ada mood lah nak surfing. Tak ada bawa baju spare, baju semua dekat airport tadi, tinggalkan kat bag tu, yang 80,000 satu hari tu. Nice. Panas terik. Okay gang, selamat pagi. Sekarang pukul 1 am.
We are boarding our flight to Sorong, Papua, daripada Bali dan Pasar. So that is our destination for our trip this time around. Flight sepatutnya 1.40 tapi dia dah call untuk panggil. So daripada Malaysia tak ada direct flight ke Sorong, so kita orang pergi ke Bali lah, just for the sake untuk nak makan Buk Rimah. Bebek Buk Rimah. Okay, so this is it. Kosong. Odd hours actually lah flight dia, pukul 1.40. Dia flight dia 3 jam. Akan sampai ke Sorong. Dia akan ada time difference 1 hour. Sampai ke Sorong 5 pagi waktu lokal lah, waktu Papua Indonesia. Okay, lupa nak cakap, kita orang naik Garuda Indonesia. So Sorong punya airport ni, dia punya kod dia adalah SOQ. Kita akan board dekat gate 1. Oh, jauh juga. Okay, kalau kau tengok kat board domestic departure daripada Ngurah Rai di Pasar Airport ni, kita punya flight 1.40. Next flight pukul 7. So we are the last flight, not the first flight of the day. Bawa pizza, Mat. So kita bawa pizza nak makan dalam flight. Yeay. Okay, trip kita kali ni kita ada seorang OKU. GoPro ke mana dah? GoPro dah jadi apa? Ada kat aku. Tak bawa ah. Bawa. Sorong. Thank you. Next. Miss Jenny. Back to the flight. Garuda Indonesia. Okay guys, kita dah sampai Sorong. Okay, tak jadi pergi pasar, kita tidur dulu. Saya setuju. It's 5 AM. Welcome to Sorong. Let's go. Okay gang, kita ambil taksi ke kita punya hotel. Satu kereta 100,000, kita perlukan 2 kereta. Let's go. Inilah rumah Mary Ann di pedalaman. Tak tahu macam mana kita nak bergerak. Tak ada plan lagi. Tapi cuaca nampaknya baik. Cuaca hari, tengok tu, morning. Cuaca hari ni bersahabat bersama kita.